Di dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana laman bidang atau departmental site dibina. Bagi membina laman bidang, klik pada Quick Launch yang berada pada Frog Bar. Seterusnya, klik pada ikon Departmental Sites. Kini, anda akan dapat melihat 4 bidang utama iaitu bahasa, matematik dan sains, kemanusiaan dan teknik dan vokasional. Bagi latihan ini, anda dikehendaki untuk memilih laman bidang bahasa. Tetapi, anda boleh memilih mana-mana bidang yang bersesuaian. Klik pada laman bidang yang dipilih. Kemudian, klik pada tab rangkaian mata pelajaran untuk mengakses laman subjek. Di sini, kita boleh melihat terdapat 2 subjek yang dikategorikan di bawah bidang. Memandangkan kita akan membina laman untuk subjek Bahasa Melayu, klik pada pautan Bahasa Melayu. Bagi mengubah suai laman subjek anda, klik pada butang Edit pada sebelah kiri skrin anda. Panel Content Tray akan terpapar. Content Tray mempunyai 3 tab iaitu Layout, Widgets dan Settings. Kita akan mengubah nama bagi laman subjek anda pada panel Settings. Di dalam latihan ini, kita akan mengubah nama laman subjek daripada Bahasa Melayu kepada Bahasa Malaysia. Untuk berbuat demikian, anda perlu memasukkan nama laman anda ke dalam kotak Name of Site. Anda boleh melihat nama laman telah dikemaskini secara automatik. Klik pada butang Save Changes untuk menyimpan tetapan yang telah dibuat. Sekarang, kita akan mengubah teks laman utama yang terpapar. Klik 2 kali pada kotak kontainer yang tertulis Bahasa Melayu laman utama. Tetapan bagi widget tersebut akan terpapar pada bahagian kiri skrin anda. Kita akan menukar tajuk tersebut daripada Bahasa Melayu laman utama kepada Carta Organisasi Panitia. Taipkan Carta Organisasi Panitia pada panel tetapan. Sekarang, kita akan mengeluarkan widget dari halaman ini. Klik 2 kali pada kotak kontainer di bahagian kiri. Klik pada butang Remove Widget yang terletak pada panel Settings. Setelah anda klik, widget tersebut akan dikeluarkan daripada laman anda. Kini, anda akan dapat lihat satu mesej di mana anda dikehendaki untuk mengesahkan pengeluaran widget. Sekarang, mari kita menambah imej ke dalam laman. Klik pada tab Widget yang terdapat pada Content Tray. Anda akan dapat melihat semua widget yang boleh digunakan. Pilih widget media dan tarikkan ia ke dalam kotak kandungan pada laman. Pastikan kotak bertukar biru sebelum anda melepaskan widget tersebut. Klik 2 kali pada kotak kandungan untuk memaparkan tetapan bagi widget media tersebut. Kemudian, klik pada butang Upload. Pada tertingkap File Uploader, klik butang biru Choose Files untuk memilih file. Cari fail yang ingin dimuat naik pada File Manager. Sebagai contoh, kita akan memuat naik Carta Organisasi. Setelah anda menjumpai fail yang diingini, klik pada fail tersebut dan pilih butang Open yang terletak di bahagian bawah tertingkap. Klik pada butang Done yang terletak di bahagian bawah tertingkap setelah ia selesai dimuat naik. Imej Carta Organisasi Panitia akan terpapar serta-merta setelah anda menekan butang Done sebentar tadi. Sekarang, anda boleh memilih saiz imej anda. 3 pilihan tersebut ialah Large, Medium dan Small. Sebagai latihan, pilih Large. Klik pada Save Changes untuk menyimpan tetapan yang dibuat. Klik pada butang X untuk menutup tetapan tersebut. Langkah berikutnya adalah menambah notis ke dalam laman. Klik pada butang Create Notice. Sekarang, anda boleh melihat paparan notis dan anda boleh taipkan maklumat yang dikehendaki. Masukkan tajuk dan maklumat mengenai notis anda. Harus diingat bahawa semua notis yang dipaparkan mestilah berkaitan dengan subjek laman anda.
klik pada butang Submit setelah anda selesai memasukkan notis. Sekarang, kita akan menamakan semula tab dari tingkatan 1 menjadi sukatan pelajaran. Untuk berbuat demikian, klik pada butang Edit untuk membuka content tray. Seterusnya, klik di atas teks tingkatan 1 dan tukarkan ia kepada sukatan pelajaran. Kemudian, klik pada butang Save Changes. Anda sekarang akan menambah widget baru, iaitu widget Embed Website ke departmental site anda. Pilih widget tersebut dan tarikkan ia ke dalam kotak kandungan pada laman. Pastikan kotak bertukar biru sebelum anda melepaskan widget tersebut. Klik 2 kali pada kotak kandungan untuk memaparkan tetapan bagi widget Embed Website tersebut. Masukkan maklumat URL ke dalam kotak, enter URL. Kemudian, klik pada butang Save Changes. Klik pada butang X untuk kembali ke laman departmental site anda. Laman Embed Website anda kini telah terpapar pada departmental site anda.